Bayangkan satu kelas, ada murid pintar, ada murid sederhana, ada murid yang sangat mencabar, dan tanpa kita sedari, kita mula memberi perhatian lebih kepada yang mudah. Persoalannya, adakah kita sedang mendidik semua murid atau hanya yang senang dibentuk? Kerana satu hakikat yang sangat mendalam ialah ini, guru biasa mengajar murid yang pandai, tetapi guru hebat membina murid yang sukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan guru yang saya hormati, dalam dunia pendidikan kita sering berhadapan dengan pelbagai jenis murid. Ada murid yang cepat faham, ada murid yang rajin, ada murid yang mudah dibentuk, namun ada juga murid yang mencabar, murid yang lemah, murid yang sukar dikawal, murid yang kurang berminat. Dalam situasi ini, tanpa kita sedari, kita mungkin mula menunjukkan kecenderungan. Kita lebih fokus kepada murid yang mudah. Kita lebih memberi perhatian kepada murid yang memberi respon positif. Kita lebih selesa dengan murid yang tidak banyak masalah. Dan perlahan-lahan, murid yang lemah mula terpinggir. Murid yang bermasalah mula terabai. Masalah sebenar bukan kerana kita tidak mahu membantu. Masalah sebenar ialah apabila kita secara tidak sedar memilih untuk memberi lebih kepada yang mudah dan kurang kepada yang mencabar. Akibatnya, murid lemah semakin tertinggal, murid bermasalah semakin menjauh, jurang semakin besar. Ya, masalah sebenar ialah apabila pendidikan tidak sampai kepada semua. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam profesyen keguruan. Setiap murid berhak mendapat perhatian dan peluang yang sama. Satu, setiap murid ada potensi. Walaupun berbeza, setiap murid boleh berkembang, setiap murid boleh berubah, setiap murid boleh berjaya. Dua, murid lemah lebih memerlukan guru. Murid yang mencabar lebih memerlukan bimbingan, lebih memerlukan kesabaran, lebih memerlukan perhatian. Tiga, guru hebat membina. Semua guru hebat tidak memilih, tidak membezakan, tidak berputus asa. Saya ingin berkongsi satu kisah seorang guru yang hanya fokus kepada murid pintar. Murid tersebut berjaya, namun murid lain semakin tertinggal. Kelas menjadi tidak seimbang. Kisah kedua, seorang guru yang memberi perhatian kepada semua murid, terutama murid yang lemah. Dia sabar, dia tidak berputus asa. Sedikit demi sedikit murid tersebut berubah. Akhirnya, ramai murid yang berjaya. Perbezaan antara dua situasi ini bukan pada murid, tetapi pada pendekatan guru. Tuan-tuan dan puan-puan guru yang saya hormati, dalam profesyen ini kita bukan sekadar mengajar, kita membina masa depan. Setiap murid adalah amanah, setiap murid adalah peluang. Jangan pilih murid, didik semua, bimbing semua, sayangi semua. Mulakan dengan perubahan kecil, beri perhatian kepada murid yang senyap, dekati murid yang mencabar. Percaya kepada potensi mereka. Jika tuan-puan rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput tuan-puan untuk subscribe channel Pengetua AAI. Di sini kita berkongsi motivasi dan panduan untuk membantu guru terus kuat dan hebat dalam mendidik anak bangsa. Tekan butang subscribe sekarang, kongsi video ini kepada rakan guru yang lain. Kerana kita mahu melihat lebih ramai guru yang mendidik dengan hati. Ingatlah, guru hebat tidak pilih murid. Kerana daripada kesungguhan itu, lahirlah generasi yang bukan sahaja cemerlang tetapi juga berakhlak dan berpotensi besar. Teruskan mendidik, teruskan berjuang. Kerana setiap usaha tuan-puan hari ini akan menjadi cahaya dalam kehidupan murid-murid kita. Terima kasih semua. Semoga kita semua menjadi guru yang bukan sahaja mengajar tetapi juga membina, menyentuh hati dan mengubah masa depan.